Assalamualaikum. So again, macam biasa, inilah kerja aku. Mana aku sempat dokumenkan, aku dokumenkan lah. Doa-doakan kita close this unit. Nanti saya ambil gambar untuk kita serang kunci ya. Kita tengok dalam dulu kunci macam mana. Dah okey, jom. Ni kunci dia. Kita saya dah serang lah ya. Okey. Nak ambil gambar kita orang kan? Okey, ada macam ni. Sejarah. So anything apa-apa bagi tahu saya. Okey, terima kasih. Minta maaf jadi kurang alat. Okey. Terima kasih. So hari ni aku ada sesi serah kunci dan alhamdulillah aku dah serah kunci. Kes ni agak rumit. Ada beberapa isu tapi alhamdulillah kita berjaya selesaikan juga. And of course semoga kepada pembeli korang happy dengan rumah baru and alhamdulillah dapat sebelum raya. Okay, so anak aku Zara dia tengah taekwondo. Aku tengah tunggu dia orang habis kelas dan dalam masa yang sama aku ada ni, ada meeting. So baru habis hari ni punya aktiviti di aku sampai lupa dah. Tak tahulah sekarang ni sebab dah tua ke sebabkan apa ni kefunksionan otak aku ni semakin merosot ke apa, aku tak tahu. Banyak benda simple-simple aku dah start lupa-lupa. Okey, jap. Hari ni sebelum solat Jumaat tadi, okey, aku daripada rumah aku keluar untuk serah kunci di Taman Mawar. Lepas tu dah selesai serah kunci, aku pergi ambil pula kunci rumah klien untuk rumah yang lain. Kemudian aku balik dulu ke Kota Tinggi, hantar Zara ke rumah balik sebab Zara ikut aku. Tapi aku kena hantar balik sebab pukul 8 dia ada kelas taekwondo ni lah. So member aku, anak dia pun sama juga ada kelas taekwondo dalam kelas sama. Jadi aku minta tolong hantarkan aku sekali lah. So dalam pukul 3 sampai pukul 5 tu aku dah hantar Zara. Aku bawa wife aku pergi beli makanan sebab wife aku pun dia tak makan lagi kat rumah. Lepas dia dah beli dah bungkus-bungkus, pukul 5 tu aku bergerak balik ke JB, area Taman Johor lah untuk next viewing. So selesai tu aku patah balik Kota Tinggi. Ni aku tengah tunggu anak aku habis kelas and at the same time aku tengah tunggu untuk start meeting pukul 9 nanti. Besok aku ada satu viewing di Johor Jaya. Kemudian SPA signing di Skudai. Kemudian apa ya? Aku memang sekarang semua kena dekat jadual schedule aku macam ni lah. Nah, tengok schedule aku kalau nampak dah almost penuh lah. So untuk besok pagi viewing, tak adalah pagi, tengah hari 12 lebih. Lepas tu SPS saya ni pukul 2. Lepas tu malam ada satu viewing di Kota Tinggi pukul 8.30 malam lebih kurang. So besok aku hantar Zara di kelas juga taekwondo. So lepas hantar Zara aku terus heading ke satu unit di Kota Tinggi ni untuk viewing sebelah malam. Okay, itu untuk hari Sabtu. Hari Ahad
Hari Ahad aku akan ke Putrajaya sebab ada pertemuan dengan penaung persatuan kita hari Ahad. Lepas tu hari Isnin pun ada juga, kita ada 3 penaung. Kejap Sifu. Okay, Sifu dah masuk dalam meeting. Lepas tu ada program Road to TPC lah. So itu saja sampai hari Selasa balik. Hari Rabu ada meeting. Khamis masih available. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad depan. Lepas tu Selasa lagi satu tu 3 bulan 2 tu dah ada program CPD di Johor pula. So far quite pack and full aku punya schedule. So itu sajalah aktiviti aku untuk hari ni. And of course terima kasih you guys kerana menonton. Doakan aku dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, dapat berkembang maju. And bulan berapa nanti ada student practical, nak kena monitor and supervise student practical pula. Okay, aku rasa meeting aku dah nak start dah ni. Meeting aku dah start. So kita continue. Kita anak siapa pula lah tu. Korang daripada sini tak nampak tau. Kadang-kadang kelakar ada budak-budak yang baru-baru, yang umur 4-5 tahun atau 4-5-6 tahun. Anak aku baru masuk umur 5 tahun. So agak comel lah tengok. Tapi mana yang dah abang-abang dah sini, diorang takut dengan diorang garang. Tapi yang budak kecil macam 4 tahun 5 tahun ni, diorang tak faham the concept of konsep pembelajaran tu lagi. Tu yang macam-macam perangai. Tapi of course aku punya idea untuk awal-awal Zara ni, contoh macam dia 5 tahun, aku hantar dia hujung tahun lepas. The idea aku hantar dia pun adalah untuk dia memahami konsep tu sebenarnya. Aku tak in a rush ataupun push untuk dia terus pandai. Cuma aku marah bila dia kata dia tak nak sekolah, dia tak nak belajar. Yang itu aku sangat marah. Tak faham tak apa. Untuk aku tak faham tak ada masalah. Kau repeat banyak kali pun tak apa. Katalah macam ni kan, diorang tahun depan kan diorang dah buat umur 6 tahun boleh masuk darjah 1. And then ada diagnostik, siapa yang layak, siapa yang tak layak. Ada parent yang takut anak dia dalam kategori lambat setahun dan sebagainya. Untuk aku tak ada masalah dan aku tak takut, dan aku akan terapkan kepada Zara. Jangan takut dengan time frame ataupun timeline tu, tapi dia sendiri kena memahami. Katalah, ya aku tidak minta, tapi katalah pemahaman dia, orang lain dah darjah 3, dia baru nak pandai benda yang darjah 1. Contoh begitu lambat lah, 3 tahun lewat lah pun tak ada masalah. Even aku pun dah umur, tahun ni aku 38, baru nak sambung belajar lagi. Padahal orang lain dah habis dah belajar, dah kerja. Aku baru dah 38, baru nak start belajar. Lagi 2 tahun nak umur 40. Anak dah 2. Itu berapa tahun punya lewat. So it's not about the timing, tapi it's all about the comprehension punya understanding. So itu je lah, aku tak nak meleweh banyak sebab aku punya meeting dah start. Alright, Assalamualaikum.